Assalamualaikum, I'm back. Hi guys, apa khabar korang semua? Ya Allah, happynya, excitednya dapat jumpa korang balik setelah sekian lama aku berehat dekat YouTube. Sekarang pagi, good morning. Tapi video ni aku tak upload lah pagi. Mungkin aku upload tengah hari sikit ke petang ke malam. Kita tak tahu bila video tu akan ready. Tapi aku nak bagi tahu dekat korang yang kali ni aku akan come back dekat YouTube. Ada lagi tak edit video ni? Aku pun macam takut juga. Sebelum kita mulakan video hari ini, setiap pagi dah jadi mak-mak anak dua ni, macam tu lah rutin. Tak adalah setiap hari, tapi dalam seminggu tu wajib ada. Baru best tau. Stretching. Kalau tak buat lemau, kalau buat best. Bismillah. Okay, aku ada buat montage yang macam nak describe myself right now. Gitu, macam tu kan. Sebab mungkin ramai yang tak follow Instagram aku. Ada juga yang follow Instagram. DM aku dekat Instagram. Ada weh. Aku ingatkan tak ada. Macam, ya dulu saya layan video itu awak semua. Ya Allah. Aku je yang menghilangkan diri tanpa memberi apa-apa babai pun. Sebab memang aku tak nak tinggalkan YouTube. Susah weh. Kenapa nak tinggalkan YouTube kan? Cuma aku rehat lah sekejap. So now I'm back. Tapi berbeza. Bukan beza content. Berbeza fizikal. Berita baik, aku dah gain weight. Itu aku kurus sekejap. Lepas tu aku macam melantak. Tiba-tiba macam susah pula nak turun berat badan. Yang kedua, of course, dulu aku anak seorang je buat video. Amanah masa tu umur dia tahun. Sekarang dah 6 tahun. Begitu cepat masa berlalu ya. Bolehlah korang layan dulu montage ni. Okay, dah beza. Biasa-biasa je. Cumanya apa yang korang tengok, apa yang aku susun tu, itulah yang menggambarkan aku punya life sekarang ni. And content aku pun akan relate dengan aku punya life lah. Senang sikit aku nak susun. Lagi aku ada nak bagi tahu something juga dekat korang, supaya korang faham aku punya flow YouTube selepas ni. Jom kita buat breakfast dulu, okay? Buat breakfast biasa-biasa aja. Satu lagi wraps. Kita akan letak telur, cheese, siap. Semudah itu untuk anak-anak ya. Simple je sebab hari ni hari Isnin, cuti kan, cuti hari Malaysia apa semua. So aku masak yang simple-simple macam ni je. Kalau hari tak cuti baru aku masak special sikit untuk Amalin yang mana nama dekat-dekat aku pun tertukar-tukar. Dalam video ni ada link Shopee. Nanti boleh je tengok dekat Shopee link dekat bawah. Okey. Ini sedap dik. Sedap. Kalau adik student jauh daripada pasar raya ataupun sebagainya, adik beli dekat Shopee. Ada kot. Kalau ada nanti tengok je lah.
Dekat dalam link tu. Aku nak pergi groceries. Nak ikut ke tak? Jomlah, kita siap-siap dulu. Jom. Okay, aku nak start makeup. Nak berubah wajah Dia boleh berubah wajah. Gitu. Makeup jalan-jalan ni memang beria sikit. Kalau ni yang makeup yang tak berubah wajah tu 5 minit boleh siap. So yang ni dalam 1 jam lebih. Makeup 1 jam lebih takkan nak nampak muka asal, mesti nak nampak lain sikit kan. Sebelum kita nak start makeup ni, aku nak bagi tahu dulu dekat korang, video yang aku nak buat comeback ni, aku akan post dulu video-video yang aku dah pernah shoot tapi aku belum post lagi. So adalah video masa Amalin baby lagi, kita orang pergi Bangkok. Aku upload dulu video yang tu, baru aku upload yang current live. Okay, so jom kita start makeup. Untuk eyebrow, aku sekarang suka guna brand Dazzle Me warna grey. Mata, aku masih lagi guna Maybelline ni. Foundation, aku mix YOU dengan yang aku beli dekat Bangkok ni. Ya, sabar. Belum siap lagi. Dah blend, contour, foundation. Semualah, you all mesti dah tahu kan. Next, my favorite, Alha Alpha. Yang ni coat pink. Tolonglah beli tolong beli. Punya loose powder ni sangatlah cantik dekat kulit muka. Untuk you all beli. Nampak tak beza? Aku dah kena laju-laju dah sebab lihatlah siapa yang ada? Amanda dan Amalin. Tak nampak dia. Mami nak cepat-cepat dah ni. Kita tunggu Mami kat bawah kau. Eyeshadow. Jom. Sebab tu lah susah nak buat video. Ada gangguan babe. Bagi aku siapkan makeup ni semua. I'll be right back. Okay? Okay. Aku dah siap. Nampak pula seluar, malas lah nak betulkan kamera. Aku nak keluar makan. Lepas tu baru groceries. Okay? I'll see you guys lepas ni. Orang baru siap makan. Jangan nangis. Sepatutnya lepas makan ni kita orang nak pergi grocery lah kan. Macam yang aku cakap dekat korang tadi. Kita orang tukar plan nak hantar kawan husband tadi, orang Thailand, dia dah nak balik dah. So aku rasa aku tak sempat lah nak bawa korang pergi grocery next time janji So video aku habis dekat sini je. Hopefully korang tengoklah video-video yang aku akan post nanti. Memang betul-betul nak comeback lah kali ni. Okay? Bye-bye! Bye-bye!